Tak dinafikan bahawa pusat pasti telah melahirkan kanak-kanak yang sangat cerdik dalam agama. Ada yang dah pandai baca surah Al-Mulk, ada juga yang dah boleh ingat surah-surah pendek dan juga doa-doa harian. Memang berkesanlah silibusnya. Untuk pendidikan asas tidak dinafikan sangat-sangat bagus. Namun, kenyataan seorang pengguna media sosial, Farizul Ashraf, yang mengatakan pasti ini sistem tadika yang sangat berjaya telah menimbulkan perdebatan dalam kalangan netizen. Katanya, bagaimana pasti dengan allowance RM600 sebulan boleh menghasilkan produk yang berkualiti? Pastinya ada secret ingredient yang buatkan mereka berjaya. Anak-anak didik dipanggil produk. Ada secret ingredient pula. Dah serupa macam kilang makanan ringan bunyinya. Namun, bukan itu yang mahu di-highlightkan. Tetapi, timbul persoalan apa yang menjadi penanda aras bahawa pasti berjaya. Kalaulah beri allowance RM600 kepada guru yang mengajar 5 hari seminggu dianggap satu pencapaian yang berjaya, sebenarnya boleh dikatakan sisi manusiawi telah pun gagal. Bayangkan, hanya berbekalkan RM600 untuk bertahan selama sebulan. Faham, guru-guru pasti adalah sukarelawan yang begitu tekun mengajar anak-anak sehingga anak-anak dapat dilahirkan sangat berkualiti. Namun, memang setakat itu sahaja ke? Kata Farizul, sistem pasti dah okey. Tapi betul ke okey? Bangga dengan allowance yang sedikit ini memang jenis penyakit yang aneh. Sepatutnya, Farizul mempersoalkan perkara itu. Sekiranya berjaya, at least bagilah gaji minimum. Gambar profilnya pun dengan Eiffel Tower. Inilah yang diibaratkan guru pasti berkorban gaji kecil. Adun berkorban pakai Mercedes. Sebab ada yang menormalisasikan perkara ini. Memang ramai yang nak hantar anak-anak sebab murah jadi demand pun tinggi. Yang kedua, kenapa pasti boleh tubuhkan banyak cawangan adalah disebabkan oleh kos operasi yang rendah. Ya, memang jimat lah. Sebab apa? Sebab dapat ustazah sukarelawan daripada parti PAS. Itu je. Ini baru masuk bab allowance. Yang RM600 itu sudah tentulah tiada caruman seperti KWSP, Perkeso dan sebagainya. Mungkin sistem ini boleh ditambah baik lagi oleh PAS. Supaya apa? Supaya guru pasti tidak diketepikan dan memandangkan banyak cawangan dibuka di seluruh Malaysia. Betul, guru-guru ini adalah sukarelawan. Namun tiada salahnya meraihkan guru-guru pasti supaya mereka juga mendapat keistimewaan yang selayaknya dengan jasa mereka. Bukan hanya adun ataupun orang atasan yang mahu pakai kereta mewah. Atau mungkin gaji Menteri Besar Pembangkang juga bagi minimum. Mesti dapat hasilkan kerja yang outstanding. Mana tahu, dengan menjadi sukarelawan, barulah mereka ini tahu dan merasa apa yang dirasakan oleh guru-guru pasti.